Masalah makmum biasa tinggal rukun dalam solat jemaah. Makmum bagaimana yang boleh tinggal 3 rukun pendek? Rukun rakaat, i'tidal dan sujud. Dan makmum yang dibenarkan tinggal 3 rukun panjang, rakaat, sujud pertama dan sujud kedua. Baik. Kalau kita tidak ada apa-apa sebab, maka kita hanya dimaafkan 2 rukun, iaitu rukun panjang dan rukun pendek Contohnya kita saja-saja lambat baca Fatihah saja-saja. Maka jangan kita ketinggalan 2 rukun. Jangan untuk imam rakaat, kemudian untuk imam lepas pada sujud, kita belum lagi habis baca Fatihah, tak boleh. Tapi kalau dalam keadaan kita terlambat, jenis gagap baca, ataupun maknanya kita terlupa membaca Fatihah, bila tu imam rakaat baru kita teringat tu benda ada uzur, maka barulah dimaaf 3 rukun yang panjang. Bila kita habis Fatihah, tu imam belum lagi duduk ayat akhir atau belum lagi naik pada rakaat yang lain. Faham?